Satu insiden melibatkan perebutan petak letak kereta dilaporkan berlaku di sebuah pusat beli belah di Petaling Jaya pada 10 April 2026. Kejadian dipercayai bermula apabila seorang wanita sedang menunggu sebuah petak parkir yang bakal kosong. Namun, sebuah kereta berwarna putih dari arah kanan didakwa memotong giliran sebelum mengundur untuk memasuki petak tersebut. Tidak berpuas hati, wanita berkenaan bertindak keluar dari kenderaannya dan berdiri di bahagian belakang kereta itu bagi menghalang pergerakan. Situasi tersebut menimbulkan ketegangan dan hampir menyebabkan pelanggaran. Difahamkan, berlaku salah faham apabila terdapat dakwaan bahawa wanita itu tidak memberikan isyarat awal untuk menandakan hasratnya mengambil petak tersebut. Keadaan akhirnya reda selepas wanita itu membuat aduan kepada pengawal keselamatan serta memaklumkan mempunyai rakaman dashcam. Pemandu kereta putih kemudian bertindak beredar dan memberi laluan.